Hai. Hai lo. Hai, jumpa lagi dengan channel. Apa khabar kawan semua? Panas lagi tu. Okay, gitu kami nak masak kan gitu kawan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel kawan. Itu kami nak masak nasi lemak. Tapi sebelumnya tenangganya pun bahan-bahan, okey? Okey, kami tu ditemani oleh anak kecil kami, seperti Nia. Yang minat tapi lah bisa kecil kan. Nak nolong dia kerjanya. Ayo. Nguap. Bukan nguap. Kau nguap saja zaman saja. Enggak tahu. Ni, okey. Dan bahan kawan ah. Okey, bahan. Macam mana tadi? Mula nasi lemak simple dengan channel pun style. Okey, first sekali kita nanggap bahan-bahan yang kita campurkan beras pula. Kita mula nasi ni, okey. First dan pertama kali untuk style kami kawan ah. Mungkin salah saya yang berdau tu. Cara kita lain lah cara kami, okey. Kita ada halia sikit, kita ada wanginya kita pakai daun pandan. Okey, daun pandan. Tok jom di situ. Okey, daun pandan tu kami ambil dekat rumah abang tadi, banyaknya tanam. Saya perlu beli. Okey, yang lontong kita mungkin tanam diri. Pasal kita ada santan. Santan. Nama nasi lemak tu kita pakai benda yang berlemak. Alright. Santan. Okey kawan, okey. Ya, 4 nasi lah, nasi lemak. Nasi nah. Okey. Nombor 2. Sambal. 4 sambal ni, okey. Sambal. Okey, kita ada bawang. Bawang besar. Okey, bawang besar kita pakai dalam 3-4 biji bawang besar. Okey. Tolak kami akan blender ni. Bawang besar, pasya. Blender kena tekan-tekan. Ya, tekan. Okey. Blendernya. Aku enggak kena tarik-tarik. Okey. Okey, ada cili giling. Tok pun cili. Sekejap. Okey, tu cili kering. Tadi cili giling tu cili kering. Cili kering lah kami akan pakai dalam siapa banyak. Dalam 4-5 mungkin 5-6 tangkai je. Okey, kami akan rebus yang mula yang lembut. Kami akan blender sekali dengan tok tadi dengan bawang. Okey. Pasya tengah kita masak nah, kita masuk asam jawa sikit. Mau semua pakai asam jawa, kita pakai asam keping masuk cakla. Beda asam sikit. Okey, bahan perasa nak apa saya tu? Tu busuk tu lah, kami akan goreng. Okey. Saya akan masuk dalam blender juga. Kami akan blender sekali dengan bawang ni. Kita masak simple lah. Okey, dah masak simple je betul sayang. Okey, simple lah. Okey, nasi lemak tu orang mungkin lebih rumit lah tu simple lah. Okey. So dah goreng. Masuk dalam blender ni, kita blendernya. Okey. Bahan perasanya kami akan makan cukup rasa. Lepasnya sidak anak bini kami sidak suka makan sambal nasi lemak yang ada pedas, ada manis-manis. Jadi masuk cukup rasa. Lepasnya kita akan tambah gula juga. Okey. Gula juga. Okey. Lepasnya bahan-bahan lain. Telur rebus. Kami rebus telur. Nak pakai telur mata lah. Tapi telur rebus. Telur rebus lah yang biasa, basic lah. Kita pakai basic kan. Telur rebus. Lepasnya untuk goreng. Ini pun bahan-bahan apa? Tambahan basic nasi lemak kan. Kita ada pusuk. Kita ada kacang nak digoreng. Lepas kita ada timun. Kita hiris-hirisnya. Okey? Jadi aku dah nak masak. Tak ya lagi tolong dia ditekan blender okey. Okay, jadi bahan-bahan saya rasa dah ditunjukkan. Kita start masak. Alright, first kali kita akan masak nasi. Nasi kita akan masak, lepas kita akan biarnya masak sendiri kat saya. Alright, jom kita masak nasi dulu. Alright. Kawan, apa hal? Kita bersihkan dulu. Kita pun daun pandan dengan halia. Okey. Bersih dulu. Kita tadi ambil belakang rumah abang kami. Ini kita akan pakai satu je, cukup satu je. Okey, satu terus simpan.
pandan untuk simpan dalam bokas, penuh kereta lah. Wangi anaknya. Okey, cukup sikit sekali. Okey. Ikatnya macam tu. Okey. Pegang masuk ikatnya macam tu. Kita masuk dalam periuk. Okey. Pandan siap. Dede, Oi sayang. sama aku blender. Lagi sayang, ya udah. Okey. Satu. Kita pun halia. Buang kulitnya. Kita masuknya bulat-bulat macam tu. Kita buang kulit je. Okey. Halia udah. Standby. Okey, kita ambil beras kita. Okey, ambil beras dulu. Okey. Kita olah si lemak pakai beras basmati. Basmati. Situ orang pernah olah ke sih, tapi kami mau coba. Okey, kita cuci dulu. Basmati. Berapa hal kita cuci lah nasi kita. Okey, beras tu kita nasi cuci. Lalu kita cuci dia apa? Dua kali kah? Lebih kurang setengah lah. Jam kami masak nasi lah. Kami masak nasi itu old school style. Saya suka pakai jari. Ada orang pakai tepat tangan je lah. Dah tahu dah. Ambil cik pandai je punya. Tapi kita pakai basmati tak ada masalah. Daddy punya pistol. Mana sayang? Tak. Ya. Pakai basmati tak ada masalah sebenarnya. Basmati tu nya macam ni masaknya terus ketul kalau. Okey. Kami saja pakai air yang dari tapis lah. Sebab paling bagus lah kita di kawasan perumahan di sini pun. Ada pakai tapis air lagi bagus sebenarnya. Sebab air kita kadang untuk siapa bersih. Okey. Satu kali buang. Ya. Ini untuk kali kedua. Okey, ni pun air pun dah kurang gilanya pun kotor. Dah clear sikit dah. Okey. Buang airnya. Sukatnya. Daddy bisa pistol kali. Okey sayang. Okey. Sukatnya. Okey. Lagi makan boleh lah kan, tapi jangan risau, tangan kami isi kotor, kita cuci dah. Okey, tunggu dulu sekejap. Ada sukat nah. Jangan tua-tua aja kalau sukat ke jari. Banyaknya beras, banyaknya nasi. Jangan petikan sampai kayak itu. Okey kawan, cek lagi. Masih kita akan masuk ke bahan tadi ya. Okey, tengah. Bau daun pandan lah. Nyala bau nasi pula, bau harum. Okey. Tutup lagi, tutup dulu. Kita sukat dulu. Okey. Nasi beras ya. Macam yang ada tadi, beras basmati tak ada masalah. Okey. So kita pengelia, tikam saja. Daun pandan, simple je. Okey, lepas ya kita pun untuk tadi santan. Santan terus masuk tak? Santan. Okey. Kita masak macam ni, tapi kita cara kami lah. Okey, kita banyak lemak banyak lagi. Okey, santan. Okey. Santan. Okey, garam. Garam sikit. Garam mungkin kita pakai dalam setengah suduk kecil cukup.
Okey. Okey, kita gaul lah. Gaulnya. Okey. Okey. Gaulnya. Okey, siap. Okey. Sedia untuk dimasak. Apa nama? Dah masak lah, kita nak macam ni hasil dah. Alright. Okey. Kita pun nasi. Brush kita. Itu nasi lemak dah ready. Jom kita masak lah. Okey, bah. Lepas tu kita pergi mula-mula lain dia. Alright. Okey, kita rebus telur. Telur tu biar dia rebus ya sampai nyala. Sampai keras. Okey, sibuk kira berapa minit per minit. Biar sampai keras. Okey, kita cuci dulu telur tu. Cuci dulu. Okey. Telur dah dicuci. Cuci telur. Lepas tu kita akan goreng pusuk, goreng kacang. Sambil lah kelak. Kita tambah barang untuk Nia blender kelak. Okey. Okey. Pesta apa Telur. namanya pesta tak dah bisa orang main di Kita rebus telur tu. Okey, api jangan besar kan, tak meletup je lah. Okey, macam biasa kita rebus telur, api ya, jangan besar gila. Okey, biar je sia. Ni katanya lah sia. Okey. Telur standby. Okey. Telur dah standby, direbus. Okey, lepas ya kita nak goreng pusuk dengan kacang. Tapi biasa sebelumnya baik kami rebusnya dulu. Rebus benda tu. Rebus benda tu kelak boleh Nia blender sekali. Cili kering. Okey, kami rebus. Kami akan makan dalam 5-6 tangkir macam ni aja. Okey, bah, kami rebus dulu. Okey, ya, cili kering kita dah dipotong-potong. Lepas tu kelak baru kita goreng bawang kacang dengan pusuk. Okey. Kita rebus dulu. Okey, sementara nunggu tu kita standby bawang besar. Kelak ni yang blender. Okey, jumpa lepas tu. Okey kawan, apa gayanya? Kita pun apa nama teh? Cili kering. Macam dah lembut dah. Okey, ngam. Lepas ya, kita pun bawang besar pun dah dibuang kulit. Kita nak blendernya. Sebelumnya kita nak goreng pusuk dulu sebab kita nak blender sekali. Okey. Bawang kita pun cili kering. Kita mati dulu apinya. Okey. Kita akan tapisnya, kita buang biji sikit. Okey. Okey kawan, untuk kejadian tadi kita pun cili kering dah lembut dah. Lembut tak nyampun biji-biji ya, dah keluar sikit. Kita cuma ambil cili keringnya, masuk dalam blender, kita blender sekali dengan bawang kita. Okey kawan Okey kawan, macam mana tadi? Kita akan goreng dulu kacang dengan pusuk. Kacang dengan pusuk kita goreng. Ya. Okey, telur ya, biar telur ya. Biar rebus ya. Okey. First sekali kita akan goreng kacang. Okey. Sok minyak. Okey, simple dah. Si lemak simple dah. Semua boleh pola. Okey, panas minyaknya. Ambil gunting dulu. Cuma gunting dia punya plastik. Okey, api yang kuat gila. Okey, kita masuk kacang. Kita goreng. Gorenglah semua.
Yang kulit-kulitnya lah, siap apa ya. Boleh makan je kulitnya. Asik. Okey. Kacang masuk. Kacang masuk. Gaulnya. Okey, kita masuk ke situ. Okey, mangkok tu dah kami standby dengan tisu. Okey, bukan tisu biasalah. Tisu macam mana tau? Tisu dapur. Memang pakai kita napis. Menyerapnya pun minyak. Tidak masalah, ada lebih tu. Mungkin dipolah kuah sate ya. Enggak esok kalau rajin lebih-lebih tu kau nak mula kuah sate pula. Kawan, goreng. Lagi tidak diangau, okey? Okey, nasi kita tengah dimasak. Lah kita pinangga. Macam ni rupanya. Okey kawan, biasa kacang kita tu masak tu. Biasa lah. Ada kekuning-kuningan ni. Okey, ya masalah nanti. Kacang tu berkulit. Siapalah. Okey, padam apinya lo. Okey, api itu makluman kita masak kacang tu. Kita dalam tu pun nyagi masak sendiri. Jangan panas. Okey, jangan kuning gila. Kelak, mau biar aja. Pun kita mau kuning gila kata kita tu. Jadi hitamnya. Yang paling masak sendiri, banyak panas. Nah, habarnya lama habarnya. Okey, jadi kita angkat dulu. Api dah dipadamkan. Aku kan meledak. Siap siang. Hangat. Okey. Ini dia aset goreng pedas deh. Nasi goreng, nasi lemak. Ini dia aset lemak pedas. Lagi daun. Okey. Blender pedas. Aset goreng lemak. Nasi lemak, nasi goreng. Aset lemak. Kita angkat udah habis. Okey. Tapi lagi panas tu. Jangan dipegang-pegang. Jangan dipegang-pegang. Berani pegangnya. Jangan berani nak makannya dulu. Lagi panas tu. Okey. Macam rupanya. Okey. Jadi kacang kita dah. Kita nak goreng pusuk lagi. On api balik. Telok macam benda mata aja. Udah mansau nak. Lagi. Okey, busuk. Okey, slow api. Minyak dah panas dah. Kami pakai minyak pakai goreng kacang tadi. Jadi dapat. Masuk ya. Jangan salah tu. Okey. Okey, sekian busuk. Ya, busuknya kawan. Gagal dah. Dah busuk digoreng lah. Boleh saya sediakan bahan-bahan yang sambal. Kita nak blender ni sekali. Okey, gaulnya. Ada orang suka masuk busuk tu bulat-bulat macam tu ke sambal nah. Tapi kami rasa kami suka lagi nyari blender sekali. Rasanya dah sia. Busuk kita tu apa gayanya hampir-hampir dah tu. Kadang-kadang dah kekuning-kuningan dah. Busuk jangan hangus. Hangus pula pahit. Kita mau nyerangup jangan hangus. Ya api jangan besar. Api besar kompor mengus. Rasa busuk termasak tu. Hangup dah. Okey. Busuk tu punya lama panas. Kita masak sendiri dah. Okey, angkat. Busuk. Masuk situ juga. Ada tisu. Penting. Lebihan minyak yang nak serap tisu. Okey. Sama je siap tadi busuk lah. Okey, busuk kita siap. Okey, busuk dah siap. Kacang dah siap. Telur dah siap. Padam api.
Jadi kita nak memblender. Okey, jom kita blender. Okey kawan, kita akan start. Oh, silau kan? Pintu lah. Ya, tutup pintu sang. Silau. Okey, kita akan start memblender. Okey, cuma dah tadi. Benda yang akan di blender. Sekali kita pun cili kering kita yang dah direbus tadi. Baru terang sayang. Okey, ngam. Okey, termasuk cili kering. Terus sayang. Yang tekan kah? Yang tolong Daddy kah? Ya. Okey, cili kering. Cili kering masuk. Terus ya kita pun busuk. Ada siap ke cabai. Dah lah. Yang dalamnya ni kecil. Okey, busuk. Busuk kita dalam. Cepat sayang, angat. Busuk kita pakai dalam hangat. Satu aja dia ambil. Hangat. Okey. Busuk dalam 3 sudut. Tak ada kakak. Hangat. Dah diding dah sudut. Okey. Tok. Masuk dalam tok. Bawang besar. Masuk tok sayang. Masuk tok magang. Okey, semua. Selesai kan? Okey, jap. Okey, kita tambah airnya. Kalau kita masuk yang lain lah. Sikit kita tambah lah. Okey. Jap sayang. Okey, yang ready? Ready? Kita on. Okey, tekan. Kan? Oh. Okey. Tutup. Okey. Kita masuk yang lain lagi. Masuk lagi bawang, masuk habis. Tambah lagi. Degar boleh lupa. Okey. Masuk. Lagi. Masuk habis. Gigi. Masuk. Masuk ya. Gigi. Last. Okey. 1, 2, 3. Tekan. Ni amat tolong. Dia takut dengan bunyi. Dengan bunyi blender. Selesai. Okey, tekan. Kan? Okey, Didi medak lah. Okey. Lancur bedau. Okey. Ada lagi ah, dah. Dicoba lah, okey. Dah hancur bedau. Macam dah hancur. Pandai ayahnya. Okey sayang, udah hancur. Thank you. Okey bang. Okey. Barang dah blender. Maknanya masa untuk kita memasak sambal. Kita kembali ke dapur. Okey kawan, bah. Simpan situ. Jom pergi dapur. Tutup dulu. Mana Di dapur lah. Okey, bah jom kita. Okey kawan. Sebelum kita masak sambal, tenanglah apa kejadian nasi kita tadi. Adakah jadi masak dengan bagus? Dah tak? Kita akan gaul-gaul lah. Alright? Baba, jom. Kita pergi masak sambal. suka medang? Okey kawan. Kita baru lepas nanggar nasi tadi. Bagai nasi dimasak dengan bagus. Dia pun wangi ya, dia macam. Dia pun wangi daun pandan. Okey. Jadi nasi dah dimasak dengan bagus. Kita akan masaknya pun sambal. Sebelumnya jom kita rendam benda tu. Kita rendam benda tu dengan air sejuk biar senang keluar ngupasnya. Alright. Okey kawan-kawan, saya rasa minyak kita dah panas. Slow sikit apinya. Untuk minyak tu bekas minyak goreng kacang, bekas minyak goreng busuk. Okey, kita tuang bahan-bahan dah yang dah kita blender tadi. Tuangnya. Okey, tuang. Okey. Tuang di siap. Kita cucinya sikit pakai air. Okey.
Oke. Oke. Oke kawan, dah siap dalamnya. Nah, gaul-gaulnya dok. Gaulnya. Untuk sambal nasi lemak paling simple. Oke, jangan tunggu lama-lama. Kita masuk cili giling. Cili giling. Oke. Kadang-kadang kami pakai cili giling je, kami pakai cili apa? Cili kering. Oke, kita memakai dua-dua. Oke, tuangkan ya. Jadi cili giling mungkin dalam 1 sudut makan, 2 sudut makan, habis kurang lah. Nah, oke. Cili giling dalam 2 sudut makan. Oke. Oke. Cili giling. Gaulnya. Kita isi gaulnya. Betul meletup juga. Sudut ini. Oke. Jadi semenjak masak tuh kami akan tutupnya lah. Hanya betul meletup lah, habis lah. Sampai ke dinding nun ya lah. Oke. Cili giling. Masuk. Oke, masuk kita pun asam jawa pes. Asam jawa pes. Oke. Asam jawa pes. Masuk dalam mungkin. Oke, 1 sudut. 1 sudut setengah makan lah. Oke, asam jawa pes. Oke. Cukup lah aku tambahnya. Jawa pes. Cili giling. Oke, gaul-gaul lah. Oke. Bahan pengasarnya. Lepas itu tambahnya. Dan mendidih lah. Oke. Oh, air saya dah. Tambah air sikit. Tambah air sikit. Yang biarnya kering gila sikit. Cukup. Alright. Nangka. Minyak pun mungkin mau tambah sedikit lah. Oke, beberapa hal. Biarnya situ dulu. Udah kita gaul-gaulnya, yang penting kita ada gaul-gaulnya. Tutup ya, kita tudung ya. Tudung, mesti ditudung, mesti betul tutup lah. Habis, kita kabur lah. Cili-cili ya. Oke, tutup. Oke kawan, kita jumpa lagi lepas tu. Alright. Oke kawan-kawan, kita cek kita pun sambal. Nice. Nice. Kita gaul lah. Gaul. Oke. Oh, pakaiannya macam kurang minyak tuh kawan. Tambahan minyak sedikit tuh. Saya ada masalah. Sendiri makan mah. Tambah minyak. Oke, cumi pada tadi. Dan yang mendidih. Kita akan tambahnya pun bahan perasa. Belum itu kawan, belum. Gelapnya akan gelap, colornya gelap. Ini dah masak. Lama masak sambal nasi lemak kita. Kami mau dalam kuantiti sedikit. Orang yang mau jual, kuantiti banyak. Orang paham lah kita berapa lamanya masak. Oke. Bahan perasa dulu. Saya cukup rasa. Cukup rasa. Kami akan simpan dalam 3 sudut dulu, kecil. Sudut kecil Kita coba, cukup kita tambah lagi. Oke, lepas ya. Gula. Oke, campur dah tadi. Anak family lah. Yang suka yang ada rasa pedas, ada gula-gula, ada rasa gula, ada rasa manis. Oke, masuk. Nah, masuk dulu. Oke. Cukup. Lihat rasanya. Oke. Dan perasa dah masuk. Gaul-gaul lagi.
Oke. Ini kena masak lah. Saya jumpa lagi lah kawan, senang cerita. Oke. Tudung nih lo. Nak pergi kopek kulit telur, apalah. Kadang-kadang nasi kita. Oke. Kita jumpa lagi. Oke kawan-kawan. Kita nak merasanya dulu. Pun sambal. Oke. Udah kering dah. Minyak udah pecah, udah kering dah. Oke, bawang merah kan. Kita orang mungkin sebab bawang tadi ya, bukan bawang merah. Nak pakai bawang warna putih. Oke, siapa? Bawang merah rasanya ada, baunya ada. Oke, kita coba lah sedikit. Baunya sia. Rasanya perlu diperbaiki lagi. Oke, kita masuk lagi, cukup rasa. Dalam sesuduk, 2 suduk. Oke, gula pun kurang rasanya, gula. Ini gula masuk lagi. Itu sudah rasa gulanya. Oke. Gaulnya. Oke. Masak itu tapi ya lah. Udah masaknya lama lagi. Baunya pun rasa ya lain macam lah. Sambal nasi lemak tuh. Pengalaman kami masaknya lah. Ini kita sekat masaknya untuk masak aja. Ini pun rasa ya macam kurang lah. Jadi masak lama lagi, rasanya akan keluar. Right, jumpa lagi. Oke kawan, kita tangkap sambal kita. Sambal. Jap. Oh, bau terang. Baunya harum. Memang cukup harum. Oke kawan. Ini masak tuh. Oke, kita try-nya. Kita try-nya sekali lagi. Tadi kita udah tambah bahan perasaannya kan? Kita try lagi. Alright, kita tambah, kita coba lagi. Oke dah, cukup. Oke kawan, masak dah. Kita pun sambal udah masak, kita padam api. Oke, kita jumpa meja makan pas tu, oke? Oke kawan-kawan, selesai dah kita pun ya masak. Oke, jangan tengok dapat tangga. Tengok nasinya, ya sambalnya, busuk, cang, telur rebus, dengan timun. Itu kira basic lah kawan, basic. Mau ada lauk lain macam mana goreng ke apa ya, ya lain lah. Itu kira basic nasi lemak tu. Jom kita try nya, kita makan. Jom. Mama ya. Oke kawan, itu pun nasi lemak dah masak. Kita nak makan ramai-ramai dengan juga mie. Dengan mie Ryan nampak hidung tak sih nampak. Oke. Jadi kita makan. Ayang. Ini ada habis dah mamam. Ini jadi mie ayang. Negara kesehatan kami untuk menjalani hari-hari kami pada hari ini dan hari esok dan hari seterusnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Aku cobalah. Pedas. Okey kan, macam biasa, nasi lemak. Ambilnya pun sambal. Sambalnya. Coba ambilnya. Jap sayang.
Kita ambil pusuknya. Pedasnya lah deh. Okey. Pusuk. Lagi. Coba tu dulu. Okey, nah yang pusuk. Nami pusuk. Okey. Tinggi ya? Satu dulu. Okey, kita ambilnya pun Apa tuh kacang kah? kacang. Kacang. Okey. Itu satu dulu. Saya Asia. Ini pun telur rebus. Tok kira basic lah, basic. Telur rebus. Okey. Asia. Timun. Timun. Okey. Untuk okey. Untuk kira basicnya lah. Basic nasi lemak. Okey. Jadi kawan, buat makan nasi lemak simple tak? Dengan channel pun style. Buat makan kawan. Makan. nasi lemak sambal setan. Itu sama biasa juga. Okey. Macam kami suka gaul-gaul kacang nasi ya. Aku pusuk pun gaul sekali dengan nasi ya, dengan sambal lah. Kalau ini udah sabar pedas. Entah. Oke, kawan makan. Oke ya? Oke ya? Oke. Sedap. Oke, masaknya pakai nasi tadi. Kayak pakai beras basmati. Tinggalnya kecap rupanya. Sebutir pakaian. Namanya Kak Mamam nama. Kasih nak. Asyik ya? Sekejap dia ambil ke? Katanya dia mau memasak ya? Oke. Jom. Siapa? Oke. Mami dia. Jadi Rito. Tinggi demi. Ini tak Dah. Lihat deh apa Mami dia. Oke. Nolak deh. Lagi. telur. Telur, ambil ni, dia telur ni. Oke, kawan makan kawan. Ni amuk try juga. Buka telur. Ya. Sudah. Telur pakainya. Dia itu pedas kan? Belum. Namigi cili ni pedas tak? Cili kering tak? Dia pedas. Dia pedas tak? Cabenya pedas kan? Tapi biasa dia kemarin tadi. Makan. Sedap. Terus. Okey rasa ya. Sini, dia tak. Ui. Tangan mulutnya. Okey ya. Cuma tangan dah. Okey. Cuma tangan dia okey dah. Bah. Okey kawan. Sekian video kami. Nasi lemak. Simple je. Sekali ke pun. Okey. Pembalut. Benda akan datang. Jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel kan. Untuk makan. Sampai lagi. Subscribe ya, yang belum subscribe. Oke, bye. Bye, please. Jangan makan no. Oke.